Ya. Hey, tengah rekod ni. Biar pula. Hey, what's up everyone? Welcome back to my YouTube channel. So, hari ni kita plan nak pergi mana? Pergi ambil kunci. Kunci apa? Tak nak dah. Kunci bilik air. Sekali lagi. Hey, what's up everyone? Welcome back to my YouTube channel. So, hari ni hari Ahad. Hari Sabtu. Ahad. Sabtu. Hari Sabtu. So, kita orang plan nak pergi ambil kunci lah. Kunci apa? Kunci rumah. Kunci rumah. So, ya. Say hi. Hi. Muah. Panas. Muah. Mini love. Mana mini love? Tak ada pun. Mini love. So kita orang nak pergi ambil kunci rumah. So let's go. Terima kasih. Okay, management. So ni dia punya details, patient hour, email dan phone number. Aircon latch ada 5. Ke kiri. Anda kena prank. Tak ada. Ui, dekat dengan jalan besar. Ada playground. Oh, kita menghadap jalan besar. Mina buka shoes lah. Kat mami tu buka shoes. Okay, adik. Oh, ni ruang tamu. Boleh letak TV. Okay. TV, sini dapur. Sini bilik air. Oh, tak ada dapur pula. Dan satu bilik. Untuk aircon. Kompresor. Dia duduk dalam background tu. Ni takut kita tak tahu kita di sini. Mana saya dah habis. Yang ni nak kena buat ni lah. Dapur ni. Masuk dengan laundry. Tempat Ampayan. masuk dengan ampayan. Kan? Kena empty lah itu. Kau cakap pemain sikit. Ya, apa? Jadi point. Kalau aircon kompresor tak ada. Iwan lock. We then allow to install water heater yang boiler type. Boleh install dalam sini. Ada piping dia. So nanti kat sini, saya kat atas. So dia ada bateri kat sini. Bateri kena pakai alkaline bateri lah. Dah boleh. Yang boleh pakai alkaline bateri bukan yang heavy duty.
yang biasa. Ya. Ya, sekejap. Okey, tanah. Tak ada. Dia je. 1, 2, 3. Dah settle semua. So sekarang ni nak balik. Kita dapatlah free gift ni. Saya beli dah. Tak banyak ah. Hei. Hei. Okey. Jadi saya tak kan? Tak apa. Mana? Pandang mana sebenarnya ni? Pandang ni boleh sebab dia dekat dengan kamera. Bila budak ni dah main tu, so ada nama masa kita. Ha? Masa tahu. Masa berdua. Otak tengah dengki seorang ni. Peluk duduk rapat pun tak boleh ke? Ha? Duduk rapat pun dia tak bagi. Wah. Inilah kalau ada anak perempuan. Kau tak boleh. Ya. Ya.